Cikgu sebelum ni ada tak mengajar mata pelajaran king crab tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cikgu daripada Sarawak dekat mana cikgu? Dekat Kuching. Kuching. Sebelum ni sekolah St. Mary, sekarang ni dekat. Oh, ni baru pindah sini. Berapa lama? Baru je bulan 2 tu. Oh, cikgu daripada Sarawak terus pindah sini makan king crab dekat Johor kan cikgu kan? Okey, apa yang istimewa kita nak cikgu makan king crab boleh? Boleh. Kita nak tengok cikgu makan king crab atau boleh potong yang ni ke? Okey, kita tengok dia potong cara makan king crab. Tadi dah rasa tak sambal saya? Sedap. Lembut terima kasih. Sambal mamak. Kita minta tolong abang potongkan. Sarawak susah cari. Sarawak susah. Oh, iyalah. Sabah kalau Sabah? Sabah pun tak tahu lah. Ya, tak tahu, tak pasti juga Baik. Kita tengok cikgu sekolah. Cikgu mengajar mata pelajaran apa? Saya pra. Oh, pra. Baik. Okey, boleh tunjuk tak isi dia yang juicy tu? Okey, cikgu boleh ambil yang sebesar. Kita tengok cikgu makan. Tu. Berbaloi tak cikgu makan kat sini? Baloi king crab. King crab. Okey, itu dia punya garlic Ya. Juicy cikgu. Okey cikgu, semua satu apa tu? Permintaan saya nak cikgu cakap dalam bahasa Sarawak. Kenapa orang Sarawak kena cuba makan king crab dekat sini? Kita orang mesti datang situ sebabnya nyamannya saya dekat Sarawak. Mun dekat Sarawak pun susah and kita orang akan rindu bila balik dari JB. Baik cikgu, terima kasih banyak selamat hari raya dan ini husbandnya boleh masukkan daripada Sarawak. Terima kasih banyak juga bang Terima kasih banyak Terima kasih banyak. Selain daripada orang Sarawak, kita ada akak ni daripada KL juga. Bersih bang king crab saya bang Bersih. Kalau tak bersih, kalau tak bersih rugi. Ini memang sedap lah. Ini abang kena duduk 1 jam makan nikmat pun menikmati bang Betul. Dagingnya memang juicy. Okey bang, boleh bagi tahu apa tu abang punya nama daripada mana? Saya Syarizan daripada Kajang Selangor. Kajang Selangor. Kajang Selangor. Baik bang, terima kasih bang sudi datang jauh-jauh makan king crab kat sini Betul. Selamat Hari Raya bang. Selamat Hari Raya, Mahal Jawatin. Setiap kali balik Johor makan sini. Baik, terima kasih banyak. Setiap kali balik Johor makan ke sini. Okey, kita ada kita ada pengunjung dari Pahang juga. Orang Pahang. Assalamualaikum ya. Kita nak tengok orang Pahang potong king crab boleh? Ya boleh. Tak tahu tak. Abang ni boleh depan sikit tak? Abang ni Toki Musang King ke? Okey bang. Naik sana Adam Durian Musang King dia. Adam Durian Musang King. Dia ada kat situ ada satu. Katanya apa tu separuh Pahang durian abang punya. Aisyah. Jangan marah orang Pahang. Okey bang, macam mana saya punya king crab tadi? Okey. Baik tak bang? Kita dah cuba dah. Kita dah cuba dah Dah cuba. Tadi Dia abang punya dah potong. tekstur isi dia tu. Dia bukan macam